Ya, Kenapa kau suka jual lauk murah? sebab sini banyak student, budak-budak kerja kan. Jadi kita sama rata, bagi sama rata. Tak rugi ya? Ya, adalah untung sikit, tak rugi pun. Oh, menu kat sini banyak. Pelbagai menu. Lepas tu asam pedas dia berasa. Lepas tu dia punya masakan dia memang sedap. Lebih sedap lah daripada kalau kita makan kat kedai hilir apa kan. Sini lagi padu. Dari satu, bagi peminat ayam goreng ni, ayam dia besar-besar bas bang. Kenapa suka makan dekat sini? Sebab kat sini semua harga murah lah. Makanan dia semua murah-murah. Orang pun ramai. Orang pun suka datang kat sini. Tempat pun selesa. 12 lebih orang dah ramai. Orang dah mula masuk kedai dia. Kedai nombor 3. Hello. Encik ada order? Nombor 9 ya. Kedai dia. Pukul start pukul dalam pukul 10 sampai pukul 12 tengah malam. Cuti ikut suka hati. Penat cuti.